Tahukah anda, kolesterol jahat atau LDL yang tinggi boleh meningkatkan risiko serangan jantung dan juga strok. Berita baiknya ada 7 cara semula jadi yang terbukti secara sains dapat membantu menurunkan kolesterol jahat. Pertama, amalkan pengambilan omega 3 dari ikan seperti salmon, sardin atau melalui suplemen minyak ikan. Omega 3 membantu menurunkan triglyceride dan melindungi saluran darah daripada keradangan. Kedua, gantikan minyak masak biasa dengan minyak zaitun extra virgin. Ia tinggi antioksida dan lemak baik yang membantu menurunkan kolesterol jahat serta meningkatkan kolesterol baik. Ketiga, tingkatkan pengambilan serat larut seperti oat, chia seed, buah apple dan juga sayuran hijau. Serat ini membantu menyingkirkan kolesterol berlebihan dari tubuh. Keempat, kurangkan pengambilan makanan bergoreng dan tinggi gula. Lemak trans dan juga gula berlebihan boleh meningkatkan tahap LDL dan menurunkan HDL. Kelima, lakukan senaman ringan seperti berjalan pantas sekurang-kurangnya 30 minit sehari, 4 hingga 5 kali seminggu. Ia membantu mengawal berat badan dan menstabilkan paras kolesterol. Keenam, pastikan tidur mencukupi. Ketujuh, kawal stres kerana hormon kortisol yang tinggi boleh meningkatkan penghasilan kolesterol dalam badan. Kesimpulannya, amalkan pemakanan sihat, senaman dan pengurusan stres adalah asas penting untuk jantung yang kuat dan juga sihat. Mulakan hari ini adalah langkah yang kecil tapi kesannya adalah sangat-sangat besar.